Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari Khamis. Kita bersiaran lagi di Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam Selangor. Hari ini kita ada program Let's Go Green and Get Fit Brisk Walk and Vlogging 1 Hour Malaysia Clean Up. Okey, yang mana program ni dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Pejabat Kesihatan Daerah Sabak Bernam Selangor. Okey. So bawah ni adalah diorang punya penganjur. Right. Dan ini adalah peserta-peserta ataupun pegawai-pegawai daripada Pejabat Kesihatan Daerah Sabak Bernam Selangor. Mereka akan melakukan aktiviti pagi ni, brisk walk dan juga vlogging di tepi pantai Sabak Bernam Selangor. Pegawai Kesihatan Daerah Sabak Bernam Selangor. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now this is the perfect night tonight. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Just take my hand and we can run like tigers underneath the sun. The moon is old, the night is young, and this is where we all belong. So now, come let your soul and mind ignite. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Light up the sky. Let's light it up. Come on, light it up. Yeah, yeah, yeah. Let's light up the sky. Untuk masing-masing supaya aktiviti kita boleh walk ke, jogging ke, sambil vlogging tu dapat direkodkan. Kemudian kita bergambar dulu dekat banner. Bawa sekali yang alatan vlogging semua jom. Okey, sekarang kita nak buat sesi bergambar dekat banner
Diorang dah ambil gambar dulu. Tengok sampah siapa paling banyak. Tengok sampah siapa yang kecil. Okay guys, so akak-akak ni sekarang tengah nak bergambar dulu sebelum start untuk mengutip sampah. Orang yang depan kuat ya. Orang depan kuat bawa jangan nampak lah. Cantik kau. So kejap lagi mereka akan start mengutip sampah di seluruh kawasan Pantai Bumi Hijau daripada hujung sampai kawasan depan ni lah. Okay guys, selesai sesi bergambar. So sekarang mereka akan start untuk buat kutipan sampah di sekitar Pantai Bumi Hijau. Sebenarnya sampah dekat area kawasan sekitar pantai ni dah tak berapa banyak lah, sebab boleh kata setiap hari, setiap pagi ada yang bersihkan juga. Dan setiap hari Jumaat pun kita ada bersihkan sampah oleh peniaga-peniaga di sekitar peniaga-peniaga Pantai Bumi Hijau. Okay, so kita akan start buat kutipan sampah. Untuk jaga keselamatan diri, berhati-hati semasa menjalankan aktiviti. Okey, kita jumpa di sini semula pada pukul 9.10. Terima kasih. Okay, kita start untuk melakukan aktiviti kutipan sampah. Situ ramai. Jauh ya. Dia dekat port camping tu ada juga sampah. Kat mana? Kat port camping hujung. Hujung pun ada sampah. Malam tadi ada orang mancing tu, ada sampah sana, dia orang tak buang. Okay guys, dia orang akan start buat kutipan. Tengok akak ni siap bawa baby lagi guys. Akak dari mana kak? Ha? Dari mana? Dari yang besar? Saya besar lah. Kesiannya ikut baby ni. Okay guys, tengok. So inilah aktiviti yang dilakukan oleh pihak pejabat kesihatan Sungai Besar Sungai Besar. Semoga aktiviti yang bermanfaat ini akan diteruskan di tempat-tempat lain lah. Bukannya hanya di Pantai Bumi Hijau saja, di tempat lain pun. Sebenarnya diorang ada juga buat aktiviti dekat tempat lain. Tadi saya ada tanya in charge abang tu. Dia kata dia pun ada buat aktiviti dekat tempat lain lah, dekat Gombak semua kan. Okay guys, ni abang-abang yang bercamping malam tadi. Makan-makan? Baru sarapan ke? Sarapan round kedua. Sarapan round kedua? Round pertama nasi lemak mihun. Round kedua roti canai. Okey lah. Itulah untungnya ramai kawan kan. Main untuk makan. Tak apa, saya ada kerja. Cantik lah baju. Ha? Baju cantik kan? Cantik Ada lebih. Tak ada, ni yang niaga je. Orang niaga Belakang ni. Belakang ni. Oh, lawa. Cantik lah. Mam tadi kan saya datang sini dengan bapak ni. Macam nasi lemak
keluar dah. Dah Apa dia? tengok dah kat FB. Dah tengok eh? Dah. Anak saya. Mak tadi pakai baju putih. Mak tadi baju putih. Anak saya pun kat saya. Ya Dah kan? komen dah. Dekat YouTube. Kan datang pagi ni bawa lah baju lebih. Tak ada. Kawan. Cantik dia punya gambar. Betul lah. Bila pakai baju tu dia automatik jadi handsome. Ya ke? Alamak. Yang tadi tak handsome sangat. Kan? Gelap kan? Complete. Dia buat baby. Oh, buat baby tu. Oh, baby yo, semangat. Kat YouTube orang tadi video saya ada masuk YouTube. Semua daripada Ya. ni daerah Sabak Benam. Pejabat kesihatan Sungai Besar. Sebab kesihatan ni. Hmm. Patut ada wellness. Patutlah sihat-sihat Ha. now kan. Nurse semua tu. Tak pastilah. Diorang ni macam program tengah turunkan berat badan tau. Diet kan semua. Patutlah kita ajak makan tanah. Kita program apa? Menaikkan Itu. berat badan. Yang ni grup menaikkan berat badan. Tak apa, janji sihat. Okay, saya pusing dulu Okay, terima kasih semua. Okay guys. So, ni lah daripada pegawai kesihatan Sabak Bernam Selangor. Tu tadi pakcik-pakcik kita yang tengah berkemping. Ni akak-akak kita tengah mengutip sampah. Okey. Ni adalah area kawasan camping kawasan camping hujung sana. Dan untuk makluman you all semua, kita tengah buat proses untuk mendirikan sebuah surau. Surau ni tak besar manalah. Okey, cukup sekadar untuk kita boleh solat dengan selesa. Okey, so alhamdulillah pihak YB dah memberi peruntukan untuk mendirikan sebuah surau lelaki dengan perempuan. Saya tak tahu macam mana bangunan surau ni nanti, so kita akan tunggu untuk next video progres perkembangan surau ni lah. Okay, semoga yang datang ke Pantai Bumi Hijau ini dapat melakukan solat dengan selesa. Okay, sebab sebelum ni kita cuba solat dekat bawah-bawah pangkin, dekat dalam gerai sana tu. So alhamdulillah kita dah dapat surau lah. Okay guys, ni semalam ni semalam baru simen, lori simen ada masuk, lori siput tu, lori siput ada masuk, dia terus tuang kat sini lah. Okay, so rasanya dalam minggu depan dah siap dah surau ni. Surau ni minggu depan dah siap dah. Surau dia yang baru saya dapat info mungkin dalam bentuk macam gazebo lah, gazebo yang besar, tapi tak tahu lagi lah. Kita tunggu je lah So kita tengok akak-akak ni tengah menguntip sampah. Alright. Di sini kawasan camping kita. Okay. Okay kak. Okay, enjoy. Enjoy, alright. Akak tu sporting sana tempat untuk camping. Sana camping area lah. Okay, so akak-akak kita tengah menguntip sampah di bahagian camping area. Okay guys, so itu sahaja daripada admin page Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam. Semoga korang semua dapat sama-sama jaga kebersihan kawasan pantai kita. Okay, jumpa lagi untuk next video insyaAllah. Admin akan sentiasa bawakan apa jua aktiviti-aktiviti yang ada di pantai ni. Selagi pantai ni masih ada pengunjung, selagi itu akan ada aktiviti yang bermanfaat. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. 1, 2, 3 sekali. Freestyle. Okay, 1, 2, 3. Okay.